Imam Masjid Al-Ihsan Bukit Baru di Melaka menegaskan video tular seorang lelaki didakwa setiausaha masjid sedang menonton video lucah dalam pejabat masjid bukan dirakam untuk disebarkan sebagai tatapan umum. Muhammad Adhan Adenan, 26 tahun berkata, video tersebut diambil bagi rujukan dalaman ahli jawatankuasa AJK Masjid dan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM bukan untuk serangan peribadi mahupun bermotifkan politik. Bagaimanapun, katanya video berkenaan disebarkan pihak yang tidak bertanggungjawab. Katanya ketika dihubungi wartawan Malaysia Gazette, dia memaafkan kepada yang mengecamnya walaupun mereka tidak mengetahui cerita sebenar. Selain berpesan jangan lupa tabayun dahulu sebelum memberikan komen yang bukan-bukan. Muhammad Adlan turut mengesahkan satu surat yang tular memaklumkan dia meletakkan jawatan sebagai Imam 3 Masjid Al-Ihsan Bukit Baru berkuat kuasa 21 Januari lalu adalah benar dibuat selepas menerima arahan daripada pengurusi masjid. Dia turut meluahkan kekecewaan terhadap pengurusan masjid yang didakwa gagal mengambil tindakan tegas walaupun mendakwa terdapat bukti berhubung perbuatan menonton video lucah di dalam masjid menggunakan peralatan masjid pada 27 Disember 2025. Surat berkenaan juga menyebut bahawa dia berasa tertekan apabila tiada pembelaan diberikan kepadanya, malah didakwa berlaku cuba memutarbelit cerita serta tomahan terhadap dirinya selepas isu itu dibangkitkan. Pada Rabu, Malaysia Gazette melaporkan tular satu video berdurasi 1 minit 59 saat memaparkan beberapa individu berjalan dari ruang solat menuju ke pejabat masjid berkenaan. Rakaman menunjukkan seorang lelaki didakwa setiausaha masjid yang turut dikaitkan dengan sebuah parti politik sedang leka menonton video lucah menerusi komputer